Soal turun ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rawaitu ta'ala wa ta'ala wa nafa'a wa intifa'a wa muzakkara wa tazkir wa istifadah wa istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa talallah ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min al-'ulama'i salihin. Allahumma atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadika salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'allamtana waj'alna mukhlisin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menjadikan fatihan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga baginda, pada isteri baginda, dan pada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada Sultan wa Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga kepada Aulia yang merahmatkan iaitu Nabi Khidir, dan juga kepada Syekh Ahmad Syekh supaya beliau sihat seperti sedia kala, juga kepada Umi Salimah supaya sihat seperti mana sedia kala, dan kepada orang tua kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang telah pergi mendahului kita, dan juga Fatihah yang kita hadiahkan kepada khususnya kepada kitab Misbahul Munir, iaitu Tuan Guru Bapak Haji Abdul Aziz Al-Fatani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita seperti mana biasa. Seperti mana biasa, dalam kita cuti panjang lah, cuti panjang masa akhir tarikh itu 6 tarikh tu 2025. Ini apa kan? 10 bulan 4 25 muka lah 2 bulan lah dia aja kita kata dia macam wish lama kan. Apa dia Ustaz Nakif pun kira main balik kira datang balik lah, kira kita tak habis sendiri. Saya kira ajib juga, kira macam kalau orang Arab kita ajib ni macam terkejut lah. Kena lah raya kat Johor ni sebulan. Kalau kat Malaysia 3 hari je. Kat Malaysia lah kat Kedah. Dah dia 3 hari, hari pertama, kedua, 3 dah. Kadang kedua 2 hari dah dia. Tapi kalau raya di Johor sebulan. Dia pun kadang terkejut hari tu. Sebulan lebih tu. Sambung lagi. Merhaba lebih tu. 3 Zulkaidah. Dia lemakan dia macam lah kemeriahan lah. Tiap hari ni makan pun apa pagi ke hari malam pula. Oh, meriah. Dia macam dia bukan dari Malaysia.
Dia selalunya Johor dengan Kuala Lumpur dia buat je tu kan. Sebulan tak? Sebulan. Belum tahu orang tak? Orang dia banyak akram dia pun pertama. Lain. Okey. Kita teruskan pengajian kita kemudian kita ni kita tauhid. Kalau Ustaz Fakih semalam tu kita tekor. Ini tak tauhid. Jadi kalau Abi kan guna tak tasawuf. Kami kira melengkapi ya tu. Kita tekor tauhid tasawuf. Okey, kita muka surah 25. Kita tinggal mengaji lama 2 bulan. Belakang-belakang ni dah lupa je. Betul. Kita muka surah 25. Dia putih-putih je lah. Dengar. Kalau orang dah kita dengar. Dengar. Dia queue. Okey, kita putih tak lama. Kita muka 9 je. Jangan risau. Kita 9 kita putih. Okey, kita muka surah 25 lah. Huraian sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 kita baca pelan-pelan. Sebab saya dah cakap lah laju. Ni saya baca pelan dia. Okey. Huraian sifat al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ah. Ummihi fi daraini amin. Huraian sifat yang ke-10. Semua tengok kitab tu kan. Kita orang tak alim, jadi kita berpandukan kitab bacanya. Okey, sifat yang ke-10 lah yang kita belajar sekarang ni. Sifat Allah lah. Semua sifat ada 20 sifat Allah ni kan. Yang kita belajar dipanggil, kalau kita belajar pondok ni sifat 20 lah. Terkenalnya tauhid ni, tuan pengajar pondok tauhid iaitu sifat 20 lah. Tuan huraian sifat yang ke-10 iaitu ayat. Ada setengah bagi hayat. Hayat hidup kan. Artinya apa? Satu bahasa Arab, bahasa Melayu je hidup. Cuba baca dekat mat. Okey, tadi betul-betul kan. Ni pakai Bluetooth kan? Bluetooth kan? Oh, Bluetooth kan boleh juga daripada wayar. Padahal wayar tu sambung pada elektrik. Oh, okey. Hayat bahasa Arab artinya bahasa Melayu ni apa? Bahasa Melayunya hidup. Tapi sebenarnya dia kalau sifat dia panggil kalau sifat tauhid kalau kepada sifat ayah ni dia duduk dalam kategori sifat ma'ani tau. Sifat ma'ani dia. Ma'ani ni ada 7 kan. 1 2 3 4 5 6 7. Nanti mungkin kita lupa. Kalau yang pertamanya kalau dalam kategori sifat nafsiyah wujud salbiyah kita bapa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah itu salbiyah dalam sifat salbiyah. Ni kita dalam sekarang kita duduk dalam kategori sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 juga. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu yang kita kena tepuh ni apa sifat ma'ani yang kita dah lepas dah sifat nafsiyah dengan salbiyah. Depan akan datang kita akan belajar pula sifat ma'nawiyah. Kalau kau qadiran, kau muridanan. Tapi di sini duduk di dalam sifat ma'ani. Di dalam sifat ma'ani ni sifat yang mausadah. Sifat yang mausadah. Tapi dia duduk dalam sifat qudrah. Semua sifat-sifat ma'ani apa qudrah, apa berkuasa, apa iradah, berkehendak, lepas tu ilmu, pengetahuan apa semua tu. Dan sifat ayah ni hidup. Itu dia hidup je tak tanpa apa. Senangnya ala sawab dia kita kena tambah dekat Tok Musonif ni. Sebabnya untuk kitab ni kita kena tambah apa. Pasal lah kalau kitab sebelum ni muka surat 24 tu dia ilmu tu pengetahuan. Apa dia kitab Misbah Munir ni dia mengikut aturan kitab Baqaratul Amali itu pada dia guna apa yang kita bagi tahu dulu ni sebab apa guna apa dia lebih tepat pada istilah dia. Tapi kalau kita guru sekolah kita guna bahasa Melayu kita guna apa kan. Tapi dia punya pengajian pondok dia punya pengajian dia pernah belajar dengan guru-guru dia nama apa. Kalau di pengajian bahasa Melayu kita takut apa hidup ataupun kehidupan
berjumpa dengan hal macam tu kan. Ataupun kalau mendengar kan sedap kan, bukan pendengar. Tapi dia di kitab Torah lama tu, guru ni dia faham dengan gurunya, dia kena letak per, sebab lebih tepat lagi, lebih tepat kena pada benda tu. Tu dia sebut per. Jadi kita kena tulis for, ya, dan waw for, per hidup, kena tambah per hidup di situ. Okey. Wajib pada syarak pula, dan tiap-tiap kali dia punya starting awal dia mesti dia akan cerita wajib pada syarak pula. Kiranya kita nak tahu tentang hayat ni, hidup ni hidup apa? Hidup Allah SWT lah. Allah Ta'ala ni ada sifat perhidup. Dengan sifat perhidup tak, Allah Ta'ala hidup. Jadi wajib pada syarak pula ni jugalah ma yusabu ala wajib syarak ni apa yang selalu kita dah dengar sebelum ni, ma yusabu ala fi'ali wa yu'aqabu ala tarkihi, perkara yang diberi pahala, yang perbuatnya kita kena faham lah, diberi pahala yang kalau dosa orang kalau kita tinggal. Jadi kita kena tahu lah Allah SWT ni ada sifat perhidup, hidup. Okey. Ada syarat wajib pada syarak lah, kita kena tahu. Itu kan semua sifat-sifat yang akan awal dia akan bagi tahu macam tu lah. Okey. Atas tiap-tiap mukallaf, atas tiap-tiap tak, kalau dia kata atas tiap-tiap tu tak kecuali siapa pun. Mukallaf ni macam kita tahu lah sebelum ni, mukallaf ni balik, fahakas, sempurna macam indra. Dia bukan bisu tuli. Kalau bisu tuli macam dah ada cerita tentang Tuhan kan dia tak faham. Kita beritahu, kita sentuh dia nak cerita Tuhan pun dia tak faham. Tuhan ni ada, dia tak faham, kita nak dengar, dia tak dengar lah. Jadi dia terlepas daripada tak wajib dia belajar kitab ni, apa sifatnya. Tapi kalau bagi kita kena tahu, sebab kita dah cukup sebaca semua. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Mengetahui ni apa? Iaitu belajar. Nak tahu ni kena belajar, kena usaha, kena datang, kena lawan dengan nafsu, kena terpaksa tinggal diri di rumah. Kalau orang duduk dalam pondok ni memang dah peraturan pondok, dia terpaksa masuk lah. Dia duduk mana pun dia memang waktu ni dia kena masuk belajar. Tak masuk dia kena denda lah. Tapi kat rumah tu dia datang dengan ikhlas dia ni. Terpaksa tutup diri, ajak anak pula datang setiap hari. Terpaksa bawa anak, cuma anak mamai ngaji. Kita mengaku, kita kena mengaku ni maksud apa? Mengaku ni kita nak tekot lah. Tak pandai kalau tak cukup dengan tahu saja, tapi kita tak mengaku, kita tak tekot. Kalau kita kalau kita tahu je yang kita belajar sebelum ni, Yahudi pun tahu tentang Rasulullah baik persemua, tapi dia tetap tak nak, dia tak tekot kata agama yang Rasulullah bawa ni betul, tapi dia tahu. Tu kan. Okey, di dalam hatinya, hati mukallaf, hati kita semua ni, dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayat. Di dalam di Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada sifat hayat. Tu. Jangan kita kita faham sifat ayah ni berbilang-bilang, sebab ada banyak sifat kan yang kita perlu faham. Satu pada zat dan satu pada sifat dan satu pada af'al yang sebelum-sebelumnya, yang kita belajar ini tak. Kalau macam kalau sifat berbilang-bilang ni dia macam sifat, ada macam sifat Allah ni ada dua. Macam hari tu kita belajar dalam yang sifat yang sebelumnya, dia kam mutasib semua tu. Kalau berbilang-bilang bagi Allah ni mustahil lah. Ini yang kita dah belajar daripada sifat-sifat yang terdahulu, seperti mana sifat wahdaniyah yang telah lalu. Kita kena ulang kaji beliau yang sebelumnya.
Ni satu yang kita ni sebab apa? Iaitu satu sifat je yang ada dia pada zat Allah Ta'ala. Dia tak berbilang-bilang. Tu. Ada satu je sifat dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau berbilang dengan ada, tengok kita boleh, dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Dengan adanya sifat tu Allah Ta'ala hidup. Nanti di dalam ni Tuan Musonif kita, pengarang kita ni, dia akan jelaskan sebab apa. Dia nak bagi kita faham kan. Dan ada sifat itulah, dan dengan sebab ada sifat itulah Allah Ta'ala itu hidup. Sifat itu ada di zat Allah Ta'ala. Ini orang panggil samaratu sifat kan? Iaitu penghasilan ada sifat itu di Allah tu, maka Allah Ta'ala hidup. Tidak mati. Tuan, Allah Ta'ala tak mati ya, sebab lagi dia nak cerita, sebab dia tak mau sebut cerita terang lagi, tak follow dia punya kitabnya. Allah Ta'ala ni tak mati. Tu, tidak mati. Tidak mati tu dibagi dalam kitab tauhid ni. Tauhid ni istihalatul mustahil, iaitu tak mungkin bersifat dengan sifat mustahil. Itu tak mati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak mati. Tak mati itulah lazim Allah Ta'ala tu hidup. Mati tu bagi Allah mustahil lah, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat alamnya. Lawan dia hidup. Mati mati bagi Allah kita tak yang kuat tau. Yang kita yang kuat adalah hidup Allah Ta'ala ni. Dan istihalatul mustahil, tidak mati tu yang kita yang kuat. Allah Ta'ala ni tak mati. Di sini ditulis, sebab dalam kitab ni dia sebut tidak mati. Dekat situ kan. Kita baca lagi ya. Follow kitabnya. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Tuan, hidup Allah Ta'ala ni bukan dengan roh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup ni akan merasai mati. Dalam Quran tuan, tiap-tiap yang hidup ni mesti akan merasai mati. Allah Ta'ala ni tidak hidup dengan roh. Walaupun roh qadim sekalipun, roh kekal sekalipun. Kalau kita dengar kawan kita kata, oh Allah Ta'ala ni hidup dengan roh, tapi roh dia roh kekal loh, terus jadi ajaran sesat lah. Walaupun roh kekal, roh tu qadim sekalipun, qadim ni kekal lah. Roh kekal sekalipun tak. Kalau Allah hidup dengan roh, berbilang-bilang pada zat Allah. Sebab roh ni satu benda yang asing daripada tubuh badan kita. Roh ni satu benda asing daripada tubuh badan kita. Orang mati dicabut roh kan, dia mati lah. Malaikat maut cabut roh dia. Tetapi kematian manusia ni Allah macam kita ni ya, kalau Allah Ta'ala kalau kita roh kita lain, lepas tu jasad kita pun lain juga. Tapi kalau dia Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala ni hidup dengan roh. Kita jangan bayang tu. Kalau macam kita, malaikat maut akan cabut nyawa kita, nanti kita akan mati ya. Tiap-tiap kali kalau tiba-tiba mati dah. Jadi kalau manusia mati tu, malaikat, jadi kita pergi salahkan malaikat kan, sebelum ni yang pernah kita cerita kan. Dia malaikat Azrail cabut nyawa. Tapi tapi Allah Ta'ala, malaikat Azrail sebelum ni pun kita cerita, malaikat Azrail kata dia yang kena cabut nyawa tugas dia. Nanti mesti orang semua akan laknat dia. Tapi dia kan beritahu kat Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dia, kata jangan risau, aku akan jadikan benda ni sebab. Dan sebelum ni kita pernah belajar, dia akan jadikan sebab atas kematian tuan. Sebab mati, kemalangan, semua lah. Tu. Ada orang tanya Imam Malik kan, lepas tu Imam Malik ni tunduk saat, dia tunduk sejenak, lepas tu dia angkat kepala. Dia ada orang tanya tu tentang haiwan, satu ekor haiwan, satu ekor haiwan. Haiwan nama dia dalam bahasa Arab nama haiwan bahoris. Binatang kecil lah, sekecil seperti kutu. Kalau bahasa Arab dia panggil bahoris lah, kutu. Malaikat cabut nyawa kutu. Tu ada orang tanya, ada pelajar Imam Malik lah, dia tanya, kutu ni malaikat cabut nyawa.
Jawab dia tanya jawab Imam Malik apa dia ada nyawa, dia hidup, dia nyawa. Kalau ada tiap-tiap yang bernyawa, malaikat akan cabut nyawa dia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, tak kira ayam, kambing, apa semua akan cabut nyawa dia. Tak kira lah nyamuk, malaikat Israel akan cabut nyawa dia. Kita tengok kalau dalam menyimpan dalam kolam, dalam apa, dia jentik kecil-kecil itu pun malaikat akan cabut nyawa dia. Tuan. Okey, kalau Allah Subhanahu Wa Taala balik pada tuan dengan roh, dia panggil berbilang-bilang pada zat yang kita pernah belajar sebelumnya. Tak boleh lah. Jadi kamu mutasir pada zat. Sebab zat Allah ada satu dah. Tiba-tiba dalam zat Allah tu ada roh. Jadi dua. Sebab Allah Taala ni lemah. Sebab ada dua benda yang duduk dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya nak jadi Tuhan kena kuat kan. Mana boleh ada orang lain pula ada benda ni ada roh, tumpang roh pula hidup. Mana boleh, tak boleh. Tu makhluk cerita je. Tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak hidup dengan roh. Sampai itu. Okey ya, tengok kita ni. Dan jika roh itu kodim sekalipun tadi yang Nabi beritahu lah. Walaupun roh tu roh kekal. Allah Taala takkan hidup dengan roh tu. Walaupun roh tu roh kekal sekalipun. Kodim ni kekal lah. Bahasa Arab kodim betul Melayu ni kekal sekalipun. Jadi kalau ada orang tanya kita, Tuhan ni hidup dengan apa? Hidup dengan sifat hayat. Hidup dengan sifat hayat. Kerana dia nak bagi tahu ilat dia ataupun sebab dia buat. Kerana jikalau hidup ya Allah ni dengan roh, ni kemusonih kita dalam kitab ni nak jelaskan lah. Kerana jikalau hidup ya Allah ni kena tulis balik ya. Romel tu kembali kepada Allah, iaitu kembali kepada Allah. Belajar bodoh tu tulis ya. Nanti nak ngajar orang. Kerana jikalau hidup ya Allah ni dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat. Ni yang kita beritahu tadi. Jadikan muttasil pada zat. Itu berbilang-bilang berhubung pada zat. Kam itu mustahil pada Allah. Kan dia beritahu kan mustahil pada zat, pada af'al, apa semua yang kita belajar sifat wahdaniyah tu kan. Itu kam ni mustahil lah kat Allah. Yang dia nak contoh tu Allah Ta'ala tak macam tu, berbilang-bilang kan. Pada perbuatan dia berbilang tak. Tuan. Jadi Allah Ta'ala tak hidup dengan roh. Jika nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan mutasif pada zat, atau dikatakan jisim, ataupun dikatakan jisim. Mahdarok apa fi jauhar, barang yang bersusun daripada jauhar. Jauhar itu benda yang halus, macam atom kan. Dan kan Tuan Muslim ni tulis macam apa kamtasib, ataupun dikatakan jisim yang apa, yang ni benda-benda yang diterima bahagi. Jisim ni benda-benda yang diterima bahagi. Benda-benda yang diterima bahagi ya, belah bahagi. Kan kalau mengipar macam kita kan boleh belah. Macam kalau ada potong ke rumah boleh kerak dua. Ataupun meja ni kan kalau kita kerak potong yang gaji pun terpotong dua. Walaupun jisim macam tu sekalipun tak. Dan Tuhan tak kecil dan tak besar. Sebab Tuhan bukan jisim. Walaupun jauhar yang kata jauhar pirik tu pun bukan. Ni dalam kitab, dalam kitab yang terdahulu, yang kitab lain lah. Dia akan sebut kitab jauhar pirik. Pasal dalam kitab ni ada sebut tu jauhar pirik kan. Dia walaupun benda tu macam hama yang tak boleh dipotong tu kan, tetap Allah Ta'ala tak macam tu kan. Kita kena ingat satu benda, laisa kamitslihi syai'an. Bila pegang ayat Quran tu kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak sama dengan sesuatu, tak sama tu. Okey. Maka iaitu batil bicaraan, maka iaitu batil, tak boleh diterima, tak boleh diterima
pada bicaraan wahdaniyah. Ini dia dah jelaskan pada pembicaraan sifat wahdaniyah, betul. Dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis yang lepas pada bicaraan kitab kita kena murajaah balik sifat-sifat di wahdaniyah, betul. Dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kalau Tuhan ada roh, maka tidak wahdaniyah. Sebab Allah Ta'ala tak esa, tak satu, tidak satu Tuhan. Tak ada lah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tidak bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Kalau Allah Ta'ala dua, jadi bersalahan dengan baharuan. Tu. Okey. Maka iaitu batil. Maka iaitu batil pada bicaraan wahdaniyah dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis yang lepas. Nanti sifat wahdaniyah dengan mukhalafatu lil hawadis kita kena rujuk balik, kita tengok balik. Keduanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana, dan sana dia dah jelaskan dah, yang terang di sana, dia bagi surah jelas dah di sana, Quran semua. Tak perlu kita ulang balik kat sini kan. Kalau ulang lupa lah. Bukan orang ingat lupa, yang duduk ngajak orang lupa nak baca balik. Okey, dan sifat hayat itu tidak ada baginya takluk. Okey, sifat hayat ni tak ada takluk. Takluk tu kau kena tulis kat situ kalau belajar pondok. Tugas dah tulis Arab. Segi ya, orang kata kenapa takluk tu dah lupa dah. Dan itu takluk ni macam dia kalau di kadang-kadang dia ada bahasa Melayu ni kan, dia akan tersebut sikit bahasa Arab dia macam takluk kan. Satu dia tak boleh buang tu. Dia memang kena pakai sebab benda tu macam formula. Formula pun dia akan mesti sebut terus, dia akan sebut terus takluk. Jadi kita terus kena faham kat situ kan. Kata takluk ni tugas. Sifat ma'ani ni semua ada tugas dah. Semua ada tugas kalau sifat ma'ani. Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' masuk kalam. Kalau nanti nak belajar orang kena buka dia tengok dah kita tak hafal. Qudrah itu dah semua kena tengok tu. Tu dipanggil kita ma'ani. Okey, sifat ma'anian semuanya ada takluk, tapi sampai ke sifat ayah ni, sifat ayah ni dah ada takluk dia. Dia panggil tak ada, orang panggil apa, tak ada tugas dia tak ada portfolio dia. Tak ada kerja dia. Tak ada tugas. Adanya sifat ayah di Allah itu untuk membenarkan sifat-sifat yang lain. Kalau tak ada sifat ayah ni, nak datang macam mana sifat-sifat yang lain kan? Kira apa Allah SWT ni tak ada. Jadi sifat qudrah, iradah yang lain pun turut tak ada juga. Seperti itu kita tengok manusia, kalau kita orang apa kan, kita kuat, tangan boleh buat ni semua, kaki boleh sepak bola apa semua, tiba orang tu tak ada, sendiri tak ada. Tu pembicaraan sifat ni, duduk sifat ayah dulu. Maksudnya kena Allah SWT ni kena ada dulu. Sebab dia nak buat alam apa semua ni, benda-benda besar. Masalah kita apa semua ni, ada kes ni pula, lagi jatuh pula, hujan ni kat tempat ni hujan, tempat dia matahari tak naik. Ada setengah negara tu dia puasa sejam je. Lepas tu malam dia lama. Semua Allah SWT tu atur. Tidak kalau tak ada dia, sifat yang tak ada, untuk nak atur semua. Okey, hanya kira dia tak ada tugas dah. Sebab Allah SWT tu hidup kan, itu je. Hanya sifat yang mengesahkan. Dia kena sahkan sifat-sifat lain. Sebab Allah SWT kena ada dulu. Dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Jua ni juga dia main jadi model dia tengok ni pula dah. Akal kita tak boleh terima kalau zat Allah Ta'ala itu ada sifat ma'ani ni, yang akal kita tak boleh terima. Kalau apa di Allah SWT zat apa ada sifat ma'ani seperti qudrah, kuasa, kehendak apa semua tu, kalau tak ada sifat ayah ni, tiba-tiba sifat ayah tak ada, sifat hidup, Allah Ta'ala tak hidup, tak boleh terima, akal kita tak boleh terima. Takkan tak ada kan.
Kita kena ingat beliau kata sifat yang qudrah ni tak memerlukan sifat ayah kan. Sifat ayah ni tak memerlukan sifat qudrah apa semua. Tak perlu. Tapi sifat qudrah, iradah, sifat-sifat yang lain ni memerlukan pada sifat ayah. Kena macam kita kena kuat. Okey, dia contoh abang ni macam ni, dia kalau dia kuat, kalau dia buat ni dia pemurah apa, tapi orang tu tak tahu. Macam tu kan. Jadi kena ada sifat ayah ni dulu lah. Tu dia akan pembicaraan tahu sifat 20 ni. Sifat ayah mesti masuk sekali. Dia ulama dah atur memang wajib ada sifat ayah ni. Dan sifat ayah sendiri pun memang ada di Allah SWT. Kena hidup dulu. Okey. Dan membolehkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Dia kena ada juga untuk nak membolehkan sifat yang selebihnya tu duduk di Allah SWT. Dan dalil atas adanya sifat ayah tu, dalilnya sifat ayah tu, dalil akli ya. Dan tidak mati tu, Allah SWT ni tak mati tu, ialah kita fikir dengan fikiran yang waras kita ni. Dan tilik ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia hatilah, ataupun tertengok, terperhati, perhati betul-betul kepada makhluk ni, tertengok pada makhluk ni. Apa? Kita jawab makhluk, dalil dia apa? Yang kata Allah SWT ni ada, iaitu ada makhluk ni. Ada makhluk ni membuktikan kata Allah SWT ni ada. Tu. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, sifat perhidupnya, kalau tak ada pada Allah SWT, nescaya, tengok kita, nescaya adalah ya Allah. Domain tu kena letak dia, Allah mati. Nescaya mati ya. Kalau tak ada sifat hidup di Allah SWT, nescaya ada ya tu, ya Allah ni mati. Dan jika ya Allah ni tu, kita jauhi nama dulu. Dan jika ya Allah ni mati, ni tu kita pandu kita, nescaya tak dapatlah menjadikan ya Allah ni akan makhluk ni. Tak dapatlah menjadikan makhluk ni semua. Tak boleh buat makhluk ni, sebab Allah Ta'ala mati. Sifat ma'ani lain pun nak ada macam mana, dan sebab Allah Ta'ala tak ada. Dan iaitu, kita balik, dan iaitu batil. Allah mati tu batil lah, kerana makhluk ini sudah ada. Makhluk ini yang kita tengok sekarang ni dengan mata kita kemudian, dengan musyahadah. Tuan, dengan musyahadah, dengan berbari betul-betul, nanti dengan jawab. Musyahadah ni apa? Pandangan mata kepada kita. Dan kita nampak dah. Kalau makhluk semua tak ada, apa dalil yang menunjukkan Tuhan ni ada? Kalau semua dekat dunia ni tak ada makhluk, apa bumi pun tak ada, apa pun tak ada, macam mana nak tunjuk kata Allah Ta'ala dia kata ada, bukti kata Allah Ta'ala kata ada? Tak perlu dalil, tak boleh dalil lagi ya. Sebabnya sebab makhluk ni dah tak ada. Yang perlu dalil sebab kita ada. Kita ada ni yang bukti kata dia ada, tapi dah semua tak ada. Bulan, bintang, kita tak ada. Tak ada bukti ya. Allah ada terang, tak tahu, kita pun tak tahu. Jadi ni yang kita ada ni sebab Allah Ta'ala ada. Tu dia suruh kita musyahadah, kita tengok ni dia. Tapi kita nak jelaskan kepada orang kafir tu tak faham. Pada kita ada kawan ni pun ada lori duk ambil buah pokok apa? Sawit. Sawit nak sebut sawit tanpa Berumah sebut. buah kurma. Kan Cina orang ambil kan, kita kesian kita nak bila masuk Islam kan. Kata hang kawan aku baik kan, nak contoh dia kata Tuhan aku terlepas. Dia kata kalau hang kan Tuhan ramai kan, kalau buah hang tunjuk banyak kan, dia kata hang buat Tuhan ni buat Tuhan banyak kan. Aku Tuhan aku seorang kan, buah dia seorang kan. Dia suruh aku satu benda, hang nak ramai ke satu? Dia nak satu. Dia tu kan. Tapi kita tak cakap dia orang tak lepas tau. Takut dia terasa hati ke telefon. Nanti Tuhan akan tanya kita, awak dulu dia duk main ambil keluar pasawik kan. Awak tak beritahu tentang Islam dah. Dia jawab tau, Tuhan beri. Orang Cina orang ambil kan. Tak, orang Melayu. Oh, Melayu. Cik,
Dah kadang-kadang kita pergi kedai motor bengkel macam non. Nak dakwah pada mereka kadang tak terlepas nak sebut. Okey, kalau begitu tetaplah tengok balik dalam kitab kalau begitu tetaplah dan kejaklah di hati tu apa. Kalau orang nak baca kitab orang ni kena tengok tu dia sebut kejaklah. Semua di kitab kalau dia letak. Okey, kejaklah di hati. Kalau begitu alam ni ada dengan musyahadah tu dia panggil begitu dia ke situ. Kita kena tobik tu. Kalau begitu alam tu ada dengan musyahadah, nanti kita nak baca orang. Kalau begitu alam ni ada dengan musyahadah, tetaplah dan kejaklah di hati. Kejaklah di hati maksudnya kemahlah nanti kita ni kejaklah. Kira orang goncang dia masuk agama orang Kristian. Tak mau. Lepas tu dia masuk ni Buddha tak mau, itu orang Islam takkan masuk. Kalau orang lain dia akan keluar. Keluar amat. Tak akan keluar kan. Kalau agama kita tak takkan aku takkan tinggal sebab dah dipanggil apa tau? Dipanggil kejaklah di hati tu. Bahawa ada pada Allah Taala tu sifat penghidup. Nampak kan? Kat sini kan dia sebut menghidup kan. Dia kena betul balik penghidup. Kadang-kadang itu ni dulu tulis tangan. Zaman dia tak ada komputer. Lepas tu anak murid dia macam teringat balik tu, dia tulis balik dengan komputer. Kadang dia pun tulis-tulis, dia kerja pejabat. Dia tahu lah, kadang dia pun take lah dia tu, for tu kan. Jadi for tu kalau betulnya kalau salah kita garis ke bawah tu kan. Kalau ada dengan kitab kan dengan garis dia tu okey. Kalau ada baca kitab ni dia kata betul macam ni pula. Jadi kita garis kat bawah dia tulis penghidup. Ada pa tu depan lagi kena kita pergi ngaji kat kitab dengan ustaz lain pula. Sebenarnya menghidup. Dia kata dia kata betul kan. Jadi ada dia tulis kat garis di bawah tu kita tulis penghidup. Okey. Bahawa ada pada Allah Taala tu sifat penghidup. Dia tu siapa kembali domir tu? Ganti nama tu kan. Dia tu Allah lah. Dengan tulis kisah Allah. Dia tidak mati. Jadi kita baca-baca takut siapa dia orang ni. Dah kita jawi dia macam tu. Dia tidak mati. Dia tu Allah lah. Allah tu tak mati. Allah Ta'ala tu tak mati. Itulah pengakuan yang sebenar. Muafakat. Balik itu kan. Muafakat. Membetuli yang muafakat ni tetap benar. Sebenar yang muafakat. Membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Dalil nakli ni kan, iaitu nakal ni dipindahkan. Dalil nakli ni dia dalil yang pindahkan daripada ayat Quran ke sini dia ambil lah. Okey, huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahu-d-din alhamdulillahi rabbil alamin. Dan surah Al-Mu'min ayat 65. Surah Al-Mu'min. Artinya ayat Quran ni itu Allah huwal hayyu. Allah itu yang hidup. Tu dia ni memang dari kemana? Memang begitu. Allah Taala ni ada sifat hayat, sifat hidup, iaitu huwal hayyu. Itu Allah itu yang hidup. Dalam ayat Quran dia la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia Allah. Tu dulu heboh tentang zikir kata kan zikir hu semua kan tak dapat pahala dah. Ada pok daripada niat disebut hu tak dapat pahala. Kan ni kita tengok di sini kan. La ilaha illa huwa. Allah SWT sebut di dalam ayat Quran pun sebut huwa. Hu tu kembali kepada Allah. Lepas tu fad'uhu tu pun Allah juga. Tu kan kalau kita tengok Nasyabadi semua tu dia kan dia zikir dia orang cakap sesat lah. Cakap sesat kan. Tapi sebenarnya tak. Kata tu kembali pada Allah. Kita ingat kat Allah tu pun dah dapat pahala dah tanpa kita sebut pula kan. Macam dia kalau kita dah dekat dengan Tuhan. Dia orang yang ahli tarikat, imam, al-ma'rifat semuanya. Dia orang kan dia dekat dengan Tuhan. Dia wali Allah, kasih Allah kan. Dekat dengan Tuhan, dia takkan panggil. Dia ada bahasa dia panggil lah.
Macam kita takkan panggil nama kalau dia dekat. Macam Abang Karim dekat dia, kita panggil Karim ataupun Mat ataupun Muan dekat. Tapi kalau dia jauh, dia duduk jauh dari kita, kita panggil silap. Kalau dia jauh, kita panggil dia Karim, tuan. Kalau dekat, Karim, jarang tuan. Kita akan panggil awak tuan. Lepas tu kadang panggil bro ke hang, kalau kadang tahan dalam papa mama tak nikah ni dia sebut tuan. Tuan. Apa kadang sayang apa semua tu, sebab tu dah panggilan ni kan. Kalau jauh kita pergi panggil sayang. Cikgu panggil kat isteri, dia sayang, semua orang kali turun pandang. Kalau macam saya dulu kat Yaman tadi kan nampak mata je dulu kan, pakai pudar nampak mata. Ada lah kawan ni dia dulu sayang dia panggil kat sini, dia pun sayang tak, kawan tu panggil sayang tak. Kali tu dia majlis, dia panggil sayang, semua orang ya semua dia ya. Dia nampak mata je. Lepas tu apa yang kita nak cam je lah tau, cam kasut tu kita beli kan lain, ada pink, ada biru. Kalau nak pergi ambil tengok, tengok kasut ni bini aku kan. Kadang gitu tengok kasut, mau mata boloceng. Tu kan boloceng. Tu apa kalau kita kan, kalau sayang, kalau kita panggilan kita dekat dengan kita cinta perempuan, kita akan terbuhu lah. Tu tarikat tu dia terbuhu, tak salah. Tapi kalau ajaran ada fahaman lain lah, dia tak suka kan. Dia kata benda ni sesat kan. Hu semua tu. Padahal Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, sebut hu kan, ataupun huwa. Domnya hu dengan huwa ni kembali kepada Allah. Tuan, dia kata Allah pun tak ada mana. Betul, dia kata Allah pun tak ada mana. Betul, Allah pun tak ada mana. Betul juga, tambah hu dengan ni lagi tak ada mana. Lagi tak percaya. Lagi tak percaya. Ya, pergi ke depan. Bila tengok balik, sebab Allah Ta'ala tak buka hidayah. Sebab dia orang cerdik sampai jadi mufti, PhD. Tapi dah Allah Ta'ala tak buka hidayah. Itu lah. Kalau Allah Ta'ala buka hidayah tu lah. Sebab di talim tu kan, ada profesor pun tu dia dapat hidayah kan. Dia jadi orang besar di talim. Dia PhD. Habis umar kalau nak takalam kan, nak cakap depan ceramah, dia akan panggil dia. Sebab dia pemikirannya hebat. Dari sudut ni dia dah tahu, dia dapat hidayah, dia masuk ke dalam ni. Kalau dah memang dia ni kalau ada benda-benda kes tu dia akan berhujung dalam TV dan semua, tengok dia tengah hebat. Kalau orang tu dia dapat hidayah masuk sebelah ni, memang hebat masya-Allah. Sebab dia cerdik orang tu, bukan tak cerdik. Tidak ada kita apa yang itu dia. Tidak ada Tuhan melainkan Dia-nya. Dialah Allah. Maka tidak ada Tuhan melainkan Dia, la ilaha illallah huwa tu. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka hendaklah berdoa kamu akan Dia Allah ni. Hal keadaan kamu berdoa tu, fad'uhu tu itu dengan kelakuan ikhlas, mukhlisin, ikhlas baginya. Tak ada mengharapkan benda apa. Kita ikhlas kerana Allah je buat. Mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Maka nyatalah di dalam ayat wal hayyu tu hingga akhir tadi tu, itu bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan hayat. Ianya Allah tu tidak mati. Dia nak beritahu tu je. Wallahu a'lam. Ada nak lebih sikit ke apa? Soal jawab. Ada nak tanya apa? Tak faham lah. Dia tanya lagi baru mula mengaji je. Jiwa. Kan nak sambung sikit gitu. Boleh. Tak nak berhenti lah. Berhenti. Bagaimana dia? Nampak? Boleh lah. Ikut start lah. Kita berhenti pukul 9 lah. 4. Betul dia. Baca sikit bagi orang lagi ya. Boleh. Nanti mai tak boleh baca depan. Huraian sifat yang ke-9. Ke-11. 9 tahun ni belakang. Tapi kalau ada yang tak apa nak jelas tu kita tahu. Dan punya bila bekoh pula, bila tahu kita tak tadi bekoh. Dan
Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf. Tadi dah beritahu dah kan, wajib pada syarak tu kita ulang 10 minit jalan. Bagaimana? Okey, apa syarak tu kita wajib lah. Kita kata wajib pada ni nak ajak anak bini kita. Nak beritahu mereka, kadang mereka malas nak ngaji dengan kita kan. Jadi kita sudah beritahu kan tu, bila pergi ngaji tu dekat situ ada ustaz tu ngajar kan. Macam tu kita nak pergi pula. Tapi kalau kita beritahu malas Nabi, dah cukup lah, kita dah beritahu lah bersoman. Betul. Pula di atas mukallaf mengetahui, kita belajar serta mengaku putus. Putus ini macam mana? Dah beritahu dia ikatan kita dah ikat mati lah. Tu kalau kita main, kita banyak orang Johor yang dah lebih kurang lama lebih beli air kelapa. Sini bagi air kelapa, dia dah ayam nyok. Ayam nyok mak tahu sudah ayam nyok. Dia kalau saya pergi Terengganu kan, ayam nyok. Kalau Kedah dia tak mau macam tu, dia terus singkat nyok. Bahasa singkatan kita. Tuan, apa jadi dia tanya nak ikat mati ke ikat tepi? Dia ada kot ikatan mati ke apa sama orang kita. Tuan, apa tu di kisahnya simple mati lah, tu dia panggil putus. Putus ni kira macam ayam ni orang ikat mati lah. Kira tak boleh buka. Tapi banyak orang boleh buka kan. Tapi di sini kalau disebut dalam kitab ni, putus itu kira ikat ni buka. Kira iman kita jauh masuk agama tu. Mana belum kita tengok ada orang kita masuk ni. Kalau habis pelik tu kan orang kita dengar dalam khabar ada seseorang masuk ni kan. Jarang lah ada. Tu sebab dia ikatan apa dan sifat dia dah kuat. Di dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat sama. Ni tadi dah beritahu kan, sama artinya pendengar. Tak baca. Boleh baca kat sini. Okey, sama ni sifat sama Allah tau. Sifat yang ke-11. Sama artinya pendengar. Dia letak pendengar situ. Artinya pendengar apa? Sama tu. Macam budak-budak lu tanya. Sama arti sama apa? Gitulah. Sama artinya pendengar. Betul. Itulah satu sifat, ada satu sifat yang ada ia sifat tu pada Allah Ta'ala. Ada sifat tu pada Allah Ta'ala. Dengan dia lah. Okey, yang ada satu sifat ya, ada ia tu pada Allah Ta'ala tu sifat yang ada boleh capai dengan panca indera. Sifat ma'ani ni yang kita bagi tahu itu dia boleh capai. Tapi kalau seandainya Allah Ta'ala buka hijab, boleh nampak sebab benda ni bangsa ada. Tapi Allah Ta'ala tak akan buka lah. Kat dunia ni memang tak nampak lah. Melainkan di akhirat umur kita dapat kan. Lihat Allah SWT. Dia nikmat paling indah dari syurga, dapat lihat Allah. Tapi kita tak gambar lah macam mana, bukan macam kat dunia ni dengan mata orang kita tak tahu. Atau dengan nikmat bidadari pun kalah dengan tu. Memang tak tahu apa. Ya tu banding-banding hasil kita tak tahu. Kita apa yang kita gambar dalam kepala otak kita pun kita tak akan ada. Rupanya macam lain. Dan kita pun fikir betul pun tak betul juga. Itu. Okey ya. Dan orang pendengar Allah ni kita kena ingat satu benda, jadi macam radio. Dia tak ada huruf, tak ada suara. Dan pendengar Allah, dia tak ada gegendam telinga dengan anak telinga. Hari kita tengok, kalau pendengar ni dengan telinga tak, dia tak ada huruf, dia tak ada suara. Tengok Allah, lepas tu dengar macam mana? Tak tahu. Allah Ta'ala dengar macam mana? Tapi Allah Ta'ala ni ada sifat pendengar. Tidak macam mana? Mesti ada kena ada. Jadi Allah Ta'ala tulis ya. Nanti tu Muslimnya katakan dia akan cerita lagi panjang. Itu dia akan bubuh juga dalam sifat 20 ni pendengar. Ada juga. Tapi dengar dia bukan dengan kita manusia. Kita nak dengar takut terbang kan. Tahan dunia. Lepas tu dengan telinga ataupun dengan telinga belakang kita kalau pekak ada orang tumbuk kita kan. Tak dengar kan? Dia tutup sini, tak dengar sebelah ni. Dengar kan. Celok anak kan. Lepas tu kita manusia macam tu. Tapi kalau Allah hatta orang apa
benda tu ada saja Allah Ta'ala dengar. Dengar macam mana? Dengar tak, kita tak tahu. Cuma Allah Ta'ala Rasul ni nak bawa kita kata Allah SWT ada sifat pendengar saja. Jadi kalau macam dalam puak tu, dia akan kata Allah Ta'ala ada tangan dalam itu jadi mujasimah tau. Allah Ta'ala ada tangan, kaki semua. Jadi sebab dia Quran dia tak takwil lah. Dah habis. Dia kata begitu tu dia. Okey. Dengan dia Allah Ta'ala mendengarkan dengan sifat pendengar tu kan, sifat sama tu Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada, ianya tidak tuli. Allah SWT ni tak tuli. Firman Allah Ta'ala wa huwa sami'ul basir. Dia kalau sifat ma'ani ni, dia semua dalil dia mesti dengan ayat Quran. Kalau wujud kita tu dengan fikiran. Tapi kalau nak ma'ani dengan apa dengan ayat Quran, mesti ayat Quran. Dah boleh berhenti dah kot. Dah. Betul tu. 29 dia apa mic pun dah 3 kali tukar. 3 kali tukar. Dia bawa kita ni kalau Q dia mesti harga kan, air kan, mesti nak tu apa ayat. Cikgu tak apa, 20 tahun dah sini. 30 tahun dah. Lama lah. Tu dia hari tu masuk kan, dia ingat dia orang sini, macam orang kita. Dia tak apa lama lah. 33 tahun je. Dah kita berhenti dekat ayat Quran juga. Wa sami wa basir. Nah, esok kita sambung itu. Wallahu alam. Dia macam tak apa terus ikan dalam mic ni. Tak ada apa faham semua tu. Mudah lah. Nah, Allah Ta'ala apa sifat hidup, betul Allah Ta'ala mendengar. Cuma kat sekolah orang ngaji, dia kan tak faham. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waftah 'alaina futuhal بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الامن الخائفين وانابه المخبتين واخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبه الصديقين ونسالك الله بنورك وجهك الذي ملك اركان عرشك ان تزرع في قلوبنا معرفتك حق ومعرفتك كما ينبغي ان تعرف. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.